Setiap benda hidup memerlukan gas oksigen. Bagaimana kita boleh mendapat oksigen ini? Tentunya kita memerlukan satu sistem supaya oksigen dalam udara boleh memasuki tubuh badan dengan cekap dan berterusan. Seterusnya, digunakan oleh sel-sel badan. Gas karbon dioksida yang terhasil juga perlu disingkirkan melalui sistem ini. Sistem tersebut adalah sistem pernafasan. Manusia memerlukan sistem pernafasan untuk memastikan udara boleh disedut masuk dan dihembus keluar secara berterusan. Kita perhatikan organ ini satu persatu. Rongga hidung. Ia menapis udara sebelum udara masuk ke dalam peparu. Bahagian dalamnya sentiasa lembap dan mempunyai rerambut halus. Trakea merupakan struktur berbentuk tiub dan dinding yang terdiri daripada gelang-gelang rawan yang mencegahnya daripada ranap. Trakea akan bercabang kepada sepasang bronkus. Bronkus merupakan tiub udara yang bercabang dari trakea. Bronkiol merupakan tiub udara halus yang bercabang dari bronkus. Ia terdiri daripada salur-salur halus. Setiap cabang bronkiol diakhiri dengan sekumpulan kantung udara iaitu alveolus. Alveolus. Ia bercabang dari bronkiol yang membentuk sekumpulan pundi udara. Pertukaran gas berlaku di alveolus. Bronkus, bronkiol dan alveolus terdapat dalam peparu. Peparu adalah organ yang tidak berotot. Diafragma merupakan lapisan otot yang memisahkan toraks daripada abdomen. Dalam kendur, iaitu rehat, diafragma berbentuk kubah dengan kubahnya di atas. Sangkar rusuk. Ia digerakkan oleh otot interkostal luar dan dalam yang bersambung dari tulang ke tulang. Tentulah ia memerlukan satu mekanisme yang memastikan proses ini boleh berlaku secara berterusan. Mekanisme pernafasan memperbaharui bekalan oksigen dalam peparu dan menyingkirkan karbon dioksida yang berlebihan. Mari kita kaji bersama-sama. Udara dari luar dapat disedut masuk jika tekanan di dalam rongga toraks lebih rendah daripada di luar. Keadaan ini dapat diwujudkan dengan tindakan diafragma dan pergerakan sangkar rusuk. Sekarang, anda telah pun mengetahui kepentingan organ dan sistem pernafasan ini kepada kita semua. Kita hendaklah menjaga organ-organ pernafasan kita dengan baik. Sayangi paru-paru kita. Jangan rokok